Dia bekas Menteri Agama ya. Terima kasih pada Tuan Speaker, terima kasih pada Menteri yang menjawab. Kita kena ingat bahawa bukan sahaja kes Nick Allen yang telah mencabar keputusan ataupun enactment. Sebelumnya ialah kes Ika Putra. Ini adalah salah satu daripada permasalahan yang kita hadapi dalam serbuan ke atas satu dikatakan kelab atau spa yang melibatkan soal dakwaan kepada hubungan di luar tabi'i. Oleh kerana keputusan Ika Putra itu telah memberi kemenangan kepada pihak yang mencabar, tidak ada di sana satu undang-undang khusus terhadap kes di luar seks di luar tabi'i untuk didakwa. Kalaupun ada dalam panel kod undang-undang persekutuan, dia mestilah mengikut standard undang-undang sekular yang menyatakan mesti ada mangsa. Jadi oleh kerana void atau kekosongan atau kelompangan itu menyebabkan tidak ada satu tindakan secara undang-undang syariah ke atas apa yang berlaku. Dan ini membawa saya kepada persoalan, Tuan Speaker, apa yang dibangkitkan dari sudut jawatankuasa kompetensi yang dipimpin oleh Tuan Zaki itu, sampai bilakah cadangan itu hendak dikeluarkan. Selagi tidak ada cadangan itu diterima, pakai, maka saya khawatir akan ada kes-kes yang di hadapan yang tidak diselesaikan. Maka kita akan berdepan lagi dengan isu-isu cabaran Mahkamah Syariah dan juga konflik Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Mohon penjelasan. Tuan Speaker, terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid atas soalan dan pandangan yang diberikan. Seperti mana yang telah saya jelaskan sebentar tadi, show berkaitan dengan kedudukan bidang kuasa Mahkamah Syariah setelah keputusan Nick Allen dan juga Ika Putra telah diambil kira oleh Jawatankuasa DUN itu, dan dalam konteks ini seperti mana yang Berhormat Datuk Seri Dr. sedia maklum, dia akan melalui proses daripada cadangan dibawa kepada MJM untuk pertimbangan kerajaan dan sebelum bawa ke MKI dan juga Majlis Raja-Raja. Mengambil kira apa yang berlaku baru-baru ini, dia berkait rapat dengan persoalan pembuktian yang ini sama ada di Mahkamah Sivil maupun di Mahkamah Syariah. Kita ada di bawah penal kod seperti mana yang Berhormat sebut tadi, peruntukan di bawah Seksyen 377A, B, C dan D menyebut tentang unnatural sexual offences. Yang itu jelas ada di Mahkamah Sivil, yang mana hukuman dia lebih berat berbanding dengan peruntukan yang ada di bawah enactment ataupun Akta Jenayah Syariah wilayah-wilayah persekutuan. Kita memang ada contoh dalam konteks Ika Putra tu, peruntukan Seksyen 28 menyebut tentang liwat ada, cuma berdasarkan keputusan Ika Putra berlaku pertindihan Seksyen 28 tersebut dengan kuasa yang ada di Mahkamah Sivil di bawah Seksyen 377. Persoalan yang timbul, saya rasa Yang Berhormat Tok Seri, ialah sama ada pemakaian kes Ika Putra tadi itu yang dibawa secara khusus menyentuh persoalan bidang kuasa Undang-Undang Negeri Selangor. Sebab yang tu dibawa cabaran tu kepada peruntukan Seksyen 28 di Negeri Selangor. So persoalan yang timbul di sini ialah peruntukan di Akta Wilayah Persekutuan juga ada. So sama ada keputusan tersebut extended dengan izin dilanjutkan kepada apa yang ada di wilayah persekutuan. Sebab seperti mana yang kita sedia maklum, Datuk Yang Pertua, persoalan agama ini berada di bawah kuasa negeri. Jadi oleh kerana persoalan yang dicabar adalah peruntukan di bawah Undang-Undang Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor, so persoalan dia sama ada pemakaian itu. Sebab itulah dalam konteks apa yang berlaku di Caukit ataupun di wilayah itu, kita mengambil pendekatan yang Datuk Seri supaya Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan masih lagi menjalankan siasatan atas pendekatan dan pemahaman bahawa keputusan yang telah diputuskan di
menyentuh kes Ika Putra yang melibatkan enactment jenayah syariah Selangor itu tidak terpakai di wilayah persekutuan. Iaitu kita melihatlah, tapi daripada sudut siasatan yang berlaku dan kenyataan yang telah diberikan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, yang itu dalam konteks undang-undang sivil. Adapun dalam konteks kesalahan di bawah Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan, iaitu siasatan masih lagi berjalan. So kesimpulan dia, saya mengambil pertimbangan apa yang Berhormat Tun Sri sebutkan tadi, dan seperti mana yang saya jelaskan tadi, perkara ini telah disentuh oleh Jawatan Kuasa Dun dan kita kerajaan akan memperhalusi dan akan membentangkan tindakan yang diterima nanti, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Kita sampai